hari ni benda-benda yang kita dah tunggu lama gila kan. So hari ni baru keluar. And then aku macam terkejut juga sebab dekat sini dah 54, almost sejam dah kan trailer ni keluar. So aku nak react satu trailer yang lama gila kita tunggu, which is filem ni akan keluar pada bulan 11 ke 12 tak silap aku. Film tu adalah filem Avenger Doomsday. And then aku really tak sabar gila nak tengok apa yang ditunjuk dalam trailer kali ni. Sebab kita dah tengok 4 teaser kan dekat dalam Avatar punya movie. Kita nak tengok apa yang akan ditunjuk dalam trailer. So jom kita lihat sama-sama. So ini aku first time nak tengok. Sebab tadi aku kerja tak sempat nak tengok kan. Let's go. Okay, so ni Xavier School. And dalam teaser pun kita dah tengok. So Charles Xavier, Dr. Doom. Suara ni macam suara Robert Downey Jr. So tak tahu lagi siapa yang tengah bercakap sekarang ni kan. Tapi tak tahulah ya ke. Tak tahu siapa yang cakap. Oh, Namor. Thor. Okay, tu Dr. Doom tu. Cyclops. Gambit. Lawan dengan Shang-Chi kan? Loki. Banyak gila dia tease ni. Mystic. Siapa yang dia peluk? Apa? Dengan 2 jari je Mat dia tahan. Kau punya Stormbreaker. Oh shit. Captain America. Oh damn it. Chris Evans tu. Wish. Dan benda yang dah lama kita tunggu kan. So hari ni baru reveal the trailer Avenger Doomsday. See it in Infinity Vision. So 18 hari bulan 12 2026. So tinggal lagi 4 month, 27 days, 15 hours, 59 minutes. So itu saja reaction aku. Boleh kita tengok macam-macam yang dia tease lah dalam ni kan. Macam Wakanda, Black Panther, and then Namor. So kita tengok Gambit bergaduh, and then X-Men pun ada dalam ni. Aku tak sabar. Aku memang tunggu gila filem ni keluar. And then for your info, kita akan dapat rerun semula Endgame pada 27 September tak silap aku. Tadi aku dah tengok. Dekat situ kita akan dapat new footage which is 7 minute extra yang diorang akan release lah rerun nanti Endgame tu. Aku looking forward juga untuk tengok Endgame nanti kan. So itu saja reaction aku untuk trailer Avenger Doomsday. So thank you. Bye bye.